Dekat sini ada bunyi mentadak pelik. Oh, dengar tak? Oh, banjir. Berapa kamera dah bawa? Boleh ke? Apa dia? Gambar satu. Cover album sikit boleh? Macam mana lah? Tak biasa lah. Cover album kan kena kat tangga. Lepas tu pandang luar, pandang tepi. Tak reti lah. Apalah, ke belakang sekali je lah. Benar betul. Dia punya ni. World War 2 eh. Gambar IG kan. Wow, lembu. Boleh tengok. Macam saya sini dapat lembu. Ini dia tak bagi buang sampah, bukan suruh pijak. Lembik ni. Dia bersoal tu. Dah bersekarang bersoal tu. Tepi, lalu nampak tepi. Okey. Macam dah bersekarang bersoal tu. Wajah Victoria. Oh. Special. Buat lari, Aisyah dah apa? Nak ke mana? Ada ke mana? Kelenggung. Kampung Gelung. Ini musang. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan? Oh, yang tu. Belum cukup 2 bulan lagi. Bang, doa bang. Hah? Dah. Ingat tu. Sejuk dah kan. Oh, ingat doa. Baca doa. Abdul. Masya Allah sejatnya. Serius. Mantap eh. Ah, ya tu. Menolak rezeki lah kawan ni. Oh. Senang berlaku. By the way, ni rumah Atuk Al-Bukhari. Besar. Masuk atas. Old school. Chef Jim. Sensor. Ini chef HR. Ni jangan. Saya esok ni tukang suka buka tengah apa potong. Bos. Ini HR. Mr. Selangor baju dia. Yang belakang tu Gen Z. Dia breakfast French fries. Masuk juga kan. Aduh, habis lah sepanjang tahun lah kena petik je. Modal. Pada RM5. Dah. Oh, siap dah. Itu punya asal.
Kita nak dengar bunyi asal dulu sebelum buka. Okay, before after. Go. Bunyi asal. Okay, go. Cuba kau ref kuat sikit. Itu angin ni keluar. Tepi-tepi. Tapi tu. La ilaha illallah. Subhanallah. Ni baru betul. Okey, kita try tengok. Masuk skru je ni. Tak berapi kan? Start. Kan? Apa tadi? Try apa? Interceptor. Interceptor ni baik? Interceptor. Barulah exhaust. Aku rasa lah sebenarnya bunyi spender, bunyi tu daripada Pampers tu. Buat macam mana pun memang keluar bunyi tu dah. Sambungan review. Exhaust. Kan lama dia pergi tak balik kan? Tarik Jalan balik. nak dengar? Balik kuat sikit lah. Ui, azan lah. Okay, meninjau dapur Oden lah. Mana punya chef in charge, Sniper Chip. Rokok ke rokok? Come on dong. Kita kena tanya komen Gen Z. Ayam okey ke? Mam, Jam. ada sos ni. Rasa dia jahat lah. Jahat Chef Oden kita. Suasana kampung. Aku sebagai lahir di separa kampung agak enjoy lah. Bila air kat luar nak berentak esok ni. Timbang dengan benar. Apa-apa Sorry. Baru masuk dah orang satu Santai bosku, santai. Cas-cas dulu.